Dokumen setuju terima tu sama ke dengan purchase order? Alright, saya dah jawab ada satu komen dalam video saya sebelum ni. Sebelum tu, saya Dato' Aziz, coach kontraktor anda. Right, adakah purchase order ni sama dengan dokumen setuju terima yang saya cadangkan hari tu lah? Sebenarnya purchase order ni biasanya dikeluarkan oleh pihak klien kita lah. Dia boleh juga disamakan dengan dokumen setuju terima tu. Tetapi kamu kena pastikanlah segala scope of work yang kamu beritahu, yang kamu tulis dalam dokumen proposal kamu tu, sebut harga kamu tu, disalinkan secara terperinci, word by word kena ada dalam purchase order tu. Lepas tu kena pastikan terma-terma, contoh of course total harga tu ada. Lepas tu kalau ada down payment, apa yang kamu cadangkan, dia kenalah setuju. Begitu juga dengan progress payment pun kena ada. Lepas tu klausa variation order pun kena ada dalam purchase order tu. Begitu juga klausa kalau ada apa-apa retention, bayar terakhir, dan warranty period lah kan. Jadi kena pastikanlah segala apa yang kamu dah beritahu dalam kamu punya dokumen sebut harga ada dalam tu. Sebab kalau kamu tak teliti perkara ni, mungkin apa yang dalam purchase order tu tak sama dengan apa yang dalam kamu punya sebut harga. Nanti kalau apa-apa jadi masalah, kamu akan jadi problem. Sebab dokumen yang akan diguna pakai ialah apa yang telah ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak. Kali ni purchase order tu ditandatangani oleh klien kamu dan kamu setuju dengan purchase order tu. Okay? Lagi satu, purchase order ni biasanya orang gunakan untuk beli barang yang sikit-sikit lah. Macam contoh nak beli 2-3 biji aircon kan. Itu biasanya orang buat purchase order lah. Tapi kalau misalnya benda tu melibatkan macam nak renovate dapur ke apa kan, yang mana kerja tu banyak tau, jadi biasanya orang tak bagi purchase order kan. Ataupun kalau dia bagi purchase order ni, dia akan terperincikanlah benda tu kan. So apa pun, kalau boleh just bagi sebut harga dan minta dia sign lah. Saya cakap dia tak payahlah nak buat purchase order lagi kan. Sign dia, minta klien tu sign dia dekat dokumen sebut harga, dan dia setuju terima lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.